Masjid Negara Kuala Lumpur bukan sekadar sebuah bangunan indah. Ia dibina pada tahun 1963 dan dirasmikan pada 27 Ogos 1965 oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama Malaysia. Masjid ini dibina sebagai tanda kesyukuran kepada Allah atas kemerdekaan negara. Imam besar pertama Masjid Negara ialah Tan Sri Sheikh Ismail Muhammad, seorang tokoh ulama besar negara. Beliau memainkan peranan penting membina asas pentadbiran, dakwah dan pengimarahan Masjid Negara sehingga beliau meninggal pada penghujung tahun 1970-an. Masjid Negara direka oleh pasukan arkitek diketuai Baharuddin Abu Kasim bersama Hisham Al-Bakri dan Howard Ashley. Masjid ini terletak di Jalan Perdana, Kuala Lumpur, di atas tanah milik Kerajaan Persekutuan Malaysia. Dengan keluasan kira-kira 13 ekar, Masjid Negara mampu menampung lebih 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Negara bukan sekadar tempat solat, ia adalah lambang Islam, kemerdekaan dan penyatuan ummah Malaysia. Semoga Masjid Negara terus dimakmurkan, menjadi pusat ilmu dan perpaduan dan mendapat keberkatan Allah hingga ke akhir zaman. Amin.